Kalau anda nak start bisnes, nak menjadi usahawan, nasihat saya janganlah terus berhenti kerja tetap. Sebab apa? Sebab kerja tetap itulah yang boleh fund kita punya bisnes yang kita baru nak buat ni. Dan of course, nak buat bisnes ni bukan perkara yang mudah. Kita kena test dulu idea. Ada tak orang nak beli? Kalau setakat keluarga-keluarga je beli, tak acik lah. Dia mesti orang lain nak kena beli. Macam mana kita nak fikirkan nak distribute benda tu? Kalau benda tu produk fizikal, berapa kos dia nak dapatkan benda tu, nak hantar lagi, dan berapa harga kita nak charge customer. Kalau benda tu produk digital, adakah kita ada online presence yang cukup kuat untuk pelanggan kita berjumpa dengan produk-produk kita? Jadi benda ni anda boleh settlekan dulu sebelum nak berhenti kerja. Sebab bila dah tak ada income ni, ada kemungkinan kita akan jadi desperate untuk dapat income tu. Jadi produk tu pun tak berapa sempurna. Supplier pun kita tak sempat nak pilih supplier yang betul. Kesannya nanti adalah apabila customer kita dah beli dan mereka tak berpuas hati. Jadi ini akan menjadi masalah nanti. Pokok pangkalnya, kalau anda ada idea nak mula bisnes, anda boleh test dulu walaupun anda sedang bekerja. Tak perlu terus berhenti kerja bila dapat idea nak berniaga.